guys, so hari ni video saya buat untuk jom kita tengok, kita review ke apa tu? Kita review garage AI. Okay, so saya daripada rumah, so nak pergi ke garage. So sekarang lupa ambil kunci. So jom kita pergi review garage AI macam mana. So kita review semua kereta, motor-motor semua kat dalam. So jom. So saya pergi kerja pun naik motor. Rumah dekat je. Ya, jumpa dekat kedai ya. Alright guys, aku pun dah sampai. Motor, minyak pun dah habis. So, ini garage dia. Ini garage AI. So office semua dekat atas. So ni luar ada 2 kontena. So kontena kita simpan barang lah. Ada motor-motor lagi. So jom kita tengok ke dalam. Alright, jom masuk. So kita buka pintu saja. Kita ada entrance dengan AI dengan motor RZ. So garage sebelah sini. So jom kita masuk. Oh, inilah garage. So kita buka lampu dulu. Buka lampu and then kita tunjuk. So bersepah sikit. So kita buka lampu. Alright. So sini boleh tengok tak? Kita ada motor MT-09, kita ada BMW kat sini. Ada panel galik kat sana. Ini motor Harry tak silap, ZX, and then ni ZX full carbon. Ya, ni full carbon. And then kita ada helmet semua. Helmet. Dan kita ada Harley kat sini. So ini macam ruang tamu lah, boleh lepak-lepak. So kita orang lepak-lepak, ada TV, ada 2 biji motor lagi. So bersepah lagi, so belum sapu lagi. Dan kita ada punching bag, kita boleh main tumbuk-tumbuk. Dan kita ada Supra kat sini. Dan kita ada S14 kat atas. So S14 kat atas. And then kita ada Supra. Dan kita ada trofi-trofi yang kita orang menang. And then ni Alif-nya semua, Alif dengan Bella kat atas tu, semua yang besar-besar. So helmet, boleh tengok helmet mahal-mahal. Helmet lawa-lawa dengan rim semua ada yang pecah. Dan kita ada BMW Alif, bos ni BMW kat sini. Kita ada BMW, and then sini bersepah sikit belum kemas. Ini ialah office. Ini sebelah ni office bos. So bos tak pakai jadi office saya. So kita ada dalam bilik ni sama juga ada aircon. Ni simulator. Saya practice drift kat sini. So dalam ni untuk duduk-duduk kalau panas ke. So kita duduk-duduk lah. So belum dah siap. So baru pasang kapet ni. So kapet tu dulu separuh je. So ni baru pasang. Belum siap lagi. Dalam tu tandas. Sejuk. Kereta 2 biji. Dan tempat main gym sini pun ada. Ini dalam dia lah. So boleh tengok lah. Dia ada gambar-gambar. Hiasan-hiasan ni lawa ni semua idea bos. Ni yang beli dia betul-betul. Sport rim Lambo kat sana. Rim Lamborghini. Ya. Kita ada lagi satu. Tunjuk. Ini part-part Supra. Part-part lama Supra. Nampak part-part lama Supra, bumper, fender, and then dia white body belakang. Ni untuk yang apa, body kit top secret. And then sini kita ada tangga, ni naik atas. Atas ni dulu ada tempat pool, boleh lepak juga, tapi panas. Kita ada pool. And then kita ada simulator kat sini. Ini simulator yang biasa lah. Ini yang first saya pakai dulu sebelum yang pergi yang mahal. So tempat ni macam ni lah. The pool. So ni view atas. So atas tu office. So bawah ni garage lah. So ni artwork dia. Trademark ada Supra dengan Skyline. Tapi sayang Skyline dah jual. Sebenarnya nak buat Supra dia macam ni. Nak buat Supra warna oranye kan. Kita nak buat livery tapi rasa macam tak jadi. Pasal Skyline dah jual. Ya. So jom.
Kita tengok dekat luar pula. Untuk luar ialah kita kata drift lah. So sini pun ada motor lagi. Ini motor Harry Auto 5V1. Dan ini motor Boss Auto 5. So Auto 5. Jom kita tengok luar ada apa lagi. Luar ada kereta drift je lah. So kereta drift ada 3 kereta drift je yang tinggal. Lain semua yang dah jual. Ada yang saya punya, ada yang nak jual, ada yang body saja. So tak kemas lagi lah. Ni motor full carbon lah. ZX carbon. BMW carbon. Kita ada helmet semua. Parai belum kemas lagi. Baik, jom pergi luar. Okey. So kat luar ni kita tengah buat kerja sikit lah. So ni kereta saya. So kita ada barang spare part lagi. So ni kereta saya BMW. Ini fair lady body saja nak jual. Kalau siapa-siapa nak, Roger. Body track car. Barang suspension semua ada DK complete. Dan kita ada Hans ini ini 180XX convert kepada S15. Ada kat luar ni parking. Dan kita ada S13. Kita lift baru siap wrap. Lawan belum siap lagi. Ni S13 2J. Tebu dah terkeluar. Pasal kita tengah buat water jacket. Ada bocor kat dalam tu. Nampak bocor air. So kita tengah nak tukar water jacket. And then kita ada tire machine. Kita ada GT86 sini parking. And then tayar sana. Tayar sana banyak lambat. Kita ada enjin. Barang-barang spare part. L2J bergantung. Kita ada generator. Tong untuk minyak. Dan 2 biji motor. So motor ni pasal bos tak bagi parking dalam. So motor biasa kita parking luar. So sini ada tayar. Tayar ni semua baru-baru lagi. Belum tukar lagi. Ni semua Westlake. Ada tayar biasa kat sana. Ni Westlake semua. Ni yang dah siap. Ya bersepah. Tapi saya seorang perlu ada masa. Kemas pun tak habis-habis, tak ada ending, never ending kemas. Ni lah garage dia. So, korang nak tengok garage AI. Saya tunjukkan. So, korang nak tengok apa lagi. So, hari ni saya ni kerja ialah siapkan STP ni. So, dia lah kot. Garage dia, tak ada yang motor yang tak ada. Ada yang nak ambil balik. So, hari ni dia orang shoot malam tak silap. So malam baru dia orang bawa motor-motor baru nampak pack. Selalu motor semua full kat sini. Ya. So ni je lah garage AI. Orang tengok kecil je tapi style. Style nak mampui. Trofi dia. Besar-besar taruh atas, yang kecil semua taruh sini. Sini pun tak muat, ada lagi pun tak muat lah. So this is it. Luar, tengok luar tak ada barang. Pada Z And then ni kontena 2 biji. Van biasa kita angkat barang. So ni luar dia, ni hitam. So okay guys, so see you on the next vlog. Kita tengok apa korang nak tengok lagi. Sampai sini lah. Bye bye.